Assalamualaikum, hai guys, Sally YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okey, hari ni kita ride Selamat Pagi bersama dengan ni kawan-kawan sekolah saya daripada sekolah rendah lagi. Ini semua kawan-kawan sekolah saya daripada sekolah rendah Jalan Kebun. Okey, so saya paling lewat. Apa tunggu lagi? Kita luncur. Okey guys, sekarang kita ada dekat BSP Gombak. So tekan dia, berhenti. Dia tekan dia tu dua terus. Dekat dia. Kau tak tahu aku dah tak Jawa dah motornya. Kau cek gigi. mana 1, 2, 1, 3 lah dia bawa. Mana ada 1, 2 1, 3. Aku dah kejar tadi. Bukan mana slow. Dia tekan sekali terus satu. Kita punya sahabat Kojek tengah isi minyak. Okey, macam korang tahu lah, BSP Gombak ni
Ini pot terbaik. Kalau dia orang pergi ride, dia akan berkumpul kat sini. Tunggu geng-geng dia orang isi minyak dulu. Tak kisahlah motor kecil ke motor besar ke. Ni semua kat sini lah. Dia orang akan berkumpul. Okey, tu dia Gojek buat isi minyak. Azam, minyak habis dah? Minyak habis dah? Kau isi minyak dah habis ke? Oh, tadi tak isi minyak. Mana santai 13 bawa. Ni ah. AX 200. AX 200S. Santai katanya 13 dia tekan. Ha. Ha. Macam tu memang kelakar pun. Siap kau viral kat TikTok tu. Okey. Ini yang kena
ada. Okay guys, nak tunjuk kat korang kalau korang pakai Akaso ni kan, korang beli Ulanzi ni, Ulanzi. Ulanzi ni senang je guys. Korang nak buka quick release, Ulanzi quick release. Korang tekan ni, korang pusing je. Sekejap kita tutup dulu. Tak tutup lagi. Okay, alright. Okay, kita tekan ni, kita pusing je. Nampak tu? Okey, senang, mudah. So korang boleh tinggalkan apa ni lah, dia punya batang stick ni, stick apa visible stick ni. So benda ni korang boleh simpan dekat poket. Jangan lupa ambil handphone. Okey, kalau korang nak dapatkan benda ni, boleh tekan kat beg kuning. Okey, kita dah sampai. Apa? Motor kau ada handbrake? Dah sengit kan? Nanti kena. Okey. Okey guys, aktiviti kita sarapan pagi dekat Janda Baik. Okey, sekarang kita dah sampai dekat kedai ni. So kita akan sarapan kat sini lah. So hari ni kita cuma 1, 2, 3, 4, 5 jentera saja. Kita dekat warung Mat Kuda. Okey, ni ada parking. Dia sediakan untuk kereta, boleh parking kat sini lah. So kalau motosikal, korang boleh parking kat depan kedai macam ni. Kalau korang senang nak keluar, parking macam ni, reverse parking, senang nak keluar. Okay, alright. So jom kita masuk apa yang menarik sarapan pagi kat sini. Okay, let's go. Perjalanan lebih kurang dalam 1 jam lebih lah kot. 1 jam lebih. So ni ada kari pap. Okey, kalau korang tengok dia punya menu-menu dia menarik. Ada kuih tiaw goreng, nasi goreng, bihun goreng, mi goreng, ikan bilis. Ayam rendang pun ada. Okey. Ada sotong, sambal sotong. Okey, ayam berempah pun ada guys. Okey, kat sini boleh makan lontong. Ada lontong, ada pulut. Okey. Menarik ah. Tempat pun luas guys, tempat luas. Tempat luas, korang boleh datang sini bawa keluarga. Nasi goreng. Padu ni, padu. Mana? Padu. Sotong. Ni ayam berempah. Bayar terus. Okey. Kita ambil hidangan dululah. Okey guys, sarapan pagi saya ni menunya. Nasi impit, sambal nasi lemak, ayam goreng berempah, lepas tu lemon panas kosong tanpa gula. So korang boleh pilih lah korang nak makan apa kat sini. Okey. So hari ni sarapan pagi kita ditaja oleh ni Abang Insam ni. Abang Insam ditaja kita. Abang Kojek. Okey. Jom kita menjamu selera. Ada lagi tinggal tak?